tak ganggu kau. Jadi kau pulang ke tempat asal kau dan jangan ganggu aku. Tak kelakar guys, tempat ditunjuk tepat atas bumbung tu ada sosok hantu gula-gula yang OG punya. Seronok ke tumpang rumah orang? Dah berapa lama duduk situ? Asal kita dah Aku tak tahu dia. Hey guys, welcome to Awesome Babes, where girlhood meets endless story. By the way, nama saya Sira. And saya Ziha. And this is Awesome Babes. Okay, by the way, kita nak cakap thank you so much untuk korang yang dah tonton episod 2 kita yang baru-baru ni. And sekarang kita dah sampai episod yang ketiga. So last episode kita dah bincang kita macam mana cara hidup kita, kita dulu membesar kat negeri yang lain, dan macam mana kita dah jadi dewasa. So hari ni Mira, kita buat apa? Hari ni kita punya vibe lain sikit sebab kita bukan nak bercerita tentang kita orang sahaja, tapi kita orang nak baca cerita dari korang sendiri. Ni bukan cerita pasal kita cinta je, bukan pasal kita je, tapi ni ada vibe macam seram-seram sikit tau. Betul-betul. So kalau korang penakut macam kita orang, gula. So jom kita mulakan Episod 3. Okay guys, sebelum tu, kalau korang terlepas episod pertama dan episod kedua kita, korang boleh pergi dekat semua social media platform Awesome Babes. Kita ada YouTube, kita ada IG dan TikTok. So korang boleh tengok kita punya short, kita punya reel semua. And komen, jangan lupa tinggalkan komen dan like juga, okay? Yang penting jangan lupa follow. Okay Zia, sekarang kita nak masuk segmen baru. Kita ada Babes Hotline. Okay, dekat hotline ni, untuk korang yang baru join and tak tahu apa tu Babes Hotline. Babes Hotline ni basically kita borak pasal benda-benda trend. Betul. And isu-isu yang tengah trend kat thread, tengah social media, and apa yang kita tanya lah. yeah. So untuk episod kali ni, kita nak cakap tentang apa benda yang orang lain rasa biasa je, tapi kau takut gila. Contoh macam ada orang dia takut nak angkat call, tapi dia boleh message. betul. Ada orang takut ambil darah. Okay, cakap pasal darah, kau darah apa? Aku darah A+. Darah A+. Tanya aku. Apa? Darah manis. Okay. Ada je benda dalam otak kau kan? Okay, jom kita masuk cerita kita yang pertama. Okay. So untuk pasal nak cakap pasal takut tadi kan? Kalau kau takut apa ke? Aku takut apa? Kau dulu. Aku kau tadi cakap pasal call. Aku rasa aku takut angkat call orang. Macam, tapi depend situation juga. Kalau orang tu macam call aku akan tunggu. Kalau time tu aku tengah macam malas lah nak angkat, aku akan tunggu sampai habis call tu, aku WhatsApp. Kenapa weh? Macam tu. Maksudnya kau rasa takut nak angkat call, and kau lebih prefer message. Betul. Okay, faham. Message lah banyak tapi kali. betul ada orang macam tu. Lagi kalau nombor tak kenal, of course aku tak angkat. Betul lah. Kalau nombor yang kenal, kadang-kadang macam tiba-tiba aku tengah makan, ada orang call, aku tak rasa nak cakap pula waktu tu. Take note kalau dia tak angkat call. Tapi aku akan WhatsApp right away lah. Okay, faham. Tapi benda tu memang normal tau. Normal. Sebab lain orang, lain benda yang macam dia takut. Dia bukan fobia, tapi dia macam kurang sikit. Kurang confident nak bercakap waktu tu. Betul. Okay, so kalau macam aku rasa aku takut dengan benda-benda yang macam haiwan yang macam Exotic. iya weh. Kau geli Aku geli. Sebab kadang-kadang benda tu macam boleh bawa mimpi kan. Contoh macam pegang ular ke, iguana ke, tak. Macam tu aku benda-benda okay. situ aku tak. Aku okay kalau ada orang jaga lah. Kalau Aku tiba-tiba orang nak jaga pegang tak mantap. suka. Faham? Okay. Aku kadang-kadang macam nak ambil order pun. Contohlah waktu kat Ambil tempat. order makan? Kalau kat tempat tu macam tak ada orang yang macam ada orang yang boleh bercakap kan, aku akan suruh orang tu yang order. Kalau benda tu aku seorang baru aku buat sendiri sebab aku kena push dia sendiri. So kalau ada orang kau mengelak. Aku cakap gila order. Bongsu detected. Okay. So kalau daripada segi cerita kau, daripada segi cerita aku, kita punya setiap ketakutan orang ni macam-macam. Itu benda yang normal. Tapi sekarang ni kita nak cakap pasal hantu. Yang macam mana topik ni? So kan, kau rasa macam mana? Okay, so nak masuk terus ke? Tanya aku pula. Macam dah habis lah. Boleh. Okay, boleh lah.
Okay, so sekarang kita akan masuk main topik kita. So hari ni untuk yang baru join, kita ada satu ruang nama dia Dear Babes. Kat situ korang boleh isi korang punya cerita-cerita. Tak kisahlah cerita hantu ke, Betul. cerita pasal red flag ke, cerita pengalaman dating yang mengerikan ke, korang boleh masukkan. Sebab kita orang akan baca from time to time. Okay, untuk next episode maybe kita orang akan baca korang punya cerita pula. Ya. So, Kita dah. Okay. Macam mana nak cari link tu? Benda yang impress dia. Sabar. Link tu nak cari kat mana? You nak cerita lagi. Benda yang impressnya, kita baru je post link yang pertama untuk submission. And kita dah dapat banyak sangat story. Tapi untuk kali ni kita pilih 4 atau 5 dahulu. And cara dia macam mana, kita akan post dekat social media platform kita, dekat IG dan juga sebagainya. So korang just tekan je link tu and isilah cerita korang. Mengikut tema kita lah. Jangan pula kita kata tema cerita hantu, kau bagi cerita lain lah. Korang isi dulu. Mana tahu ada next episode kita akan baca korang punya ni cerita. Okay. So aku dah tak sabar ni. Okay, aku tak Nak sabar. cerita baca nak baca cerita yang Banyak pertama. juga, weh. Banyak weh. Kejap sebab cerita dia terlalu panjang. Sekejap, aku Kejap. baru nak buka. Yes, cerita yang pertama. Kau dulu lah. Aku dulu. Okay. Okay. Aku tak cari. So kali ni untuk edisi seram. Tajuk dia Baju Sewa Berhantu by Relax The. Ni nama samaran lah. Okay. So cerita ni lama dah. Masa tu zaman COVID. Tapi macam biasalah, walaupun kita kena grounded time tu, aku ni ada je chance nak keluar. Sebab ex-partner time tu government, so dia yang buatkan surat izin supaya aku boleh keluar and senang nak ambil dia balik kerja. Okay. Nak dijadikan cerita, aku kena teman ex aku ni ambil baju dress sewa dia sebab esok malam dia ada annual dinner dekat satu hotel di Kuala Lumpur. Okay. So kedai baju dress ni dekat Ampang tau. Aku tak ingat area mana. Tapi rumah kedai dekat belakang Lotus Ampang. Kedai dia memang murah-murah weh sewa. Boleh dapat RM50 per day. Lah, promote cerita pula. Okay. Jom, so basically ni time COVID lah. Betul. Okay, time COVID. dia nak pergi ambil baju. Yes. Okay. Tapi memang dress untuk annual dinner lah. Bukan dinner dekat track punya style lah. Memang baju yang macam gown apa benda semua tu. Dekat kedai dia memang ramai yang orang menyewa tau. Nak office mate ex dia pun sewa juga dekat tempat yang sama. Okay. Okay. So dia done with the intro, baru nak masuk cerita yang sebenar lah. So time COVID dia nak ambil sewa dress, ada event lah. Aku pun balik. Okay, faham. Okay. Aku hantar ex aku balik rumah dia. And dia suruh aku simpan dulu dress dia. Sebab yelah, esoknya aku juga yang nak kena hantar dia. So aku pun balik, ikut laluan Sungai Besi, ikut ke laluan federal macam tu. Sebab ex aku ni duduk Permaisuri. So memang tu jalan yang dekat untuk aku balik ke rumah aku. Pukul 11 malam macam tu, aku drive balik. Enjoy je lah balik. Dengar lagu Main Jiwa tu normal lah. Please don't judge me ya. Macam borak member dia baik. Sambil aku drive, aku tiba-tiba rasa macam something wrong somewhere. Yelah, kita ni kan manusia. Kita takkan lari dengan insting kita bila ada benda yang time kita seorang-seorang. Mesti akan ada satu feeling yang macam kau tak boleh nak describe. Aku rasa ni feeling macam tiba-tiba meremang. Dia pula COVID tu tak ada kereta. Ya, betul. Aku start rasa macam seram sejuk belakang badan tau. Kau bayangkan kau masuk sauna panas. Okay. Lepas tu kau keluar kena aircon. Okay. Rasa Gigil macam lah, tu. gigil. Aku pula mata memang melilau kalau bawa kereta. So aku terdetik nak tengok cermin pandang belakang. Ada tulisan. Ada. Dekat situlah kesilapan aku. Oh, okay. Okay. First jeling, aku nampak putih macam satu cahaya. Okay. After 2 second, aku pandang balik. Ni si hantu ni. Weh, dekat belakang seat kereta aku, tengah-tengah tu ada perempuan, rambut panjang, menjurai warna perang. Woi, tempat ada rambut. Hantu tu kan ada rambut kan? Rambut perang panjang, menjurai warna perang, menutupi muka dia dan tunduk ke bawah. Mix. Okay. Okay. Time dia nampak tu, memang aku speed lah kereta aku.
Sampai dah seminit macam tu, aku tersedar and aku slow downkan balik speed kereta. And mata aku memang dah tak nak dah toleh belakang. Walaupun waktu tu satu badan aku meremang and rasa bahang sangat dekat belakang. Aku tak cakap banyak. Aku buka semua tingkap kereta aku. Panjangnya. Dia buka semua tingkat gitu je. Okay. Sebab apa? Sebab dia nak dia terbang. Betul weh. Sebab aku mengharapkan dia berambus dari kereta aku secepatnya. Okay. Lepas tu aku istighfar and aku jerit kuat-kuat. Okay. Aku tak ganggu kau. Jadi kau pulang ke tempat asal kau dan jangan ganggu aku. Lepas tu? Kalau tak aku terajang kau. Strong. Ni macam cerita Rahim Bakri kan. Lepas tu gila kau, tiba-tiba darah pahlawan aku keluar. Okay. Zup. Dia hilang dan rasa bahang yang aku rasa pun ikut sekali. Dan aku balik rumah, aku mandi and aku ceritalah dekat ex aku. Settle. Tapi keesokan harinya, ex aku kan pergi annual dinner kan. Weh, dia memang mesin basuh 3 in 1. Dia salah. Weh, dia menang mesin basuh 3 in 1. Hadiah utama paling mahal lah Aku terus cakap dekat dia, Hai yang kena bala malam tadi, hari ni you yang dapat tuah. Balu. Tapi okey lah, sebab jumpa hantu ni orang dulu kata bukan bad luck, tapi lebih pada tuah. Uish. Orang tua mana cakap ni? Sebab kau bertuah untuk diuji sebegitu. Betul lah. So dalam masa yang sama, kau beringatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Betul. Manusia ni jangan takut dengan hantu. Nanti diorang lagi suka. Kalau kita tak takut, diorang akan jadi lemah. Tu je. So sekian cerita seram daripada saya. Tapi betul lah, aku setuju. Sebab macam bila kita terlalu takut, benda tu lagi suka kacau. Betul. Kadang-kadang kalau kau takut pun, kau kena pura-pura berani. Tapi kau tak boleh cakap besar. Kalau kau dekat situation tu, kau buat apa? Aku nampak sebab aku ada ni kat belakang kau. Aku ni selalu drive malam tau. Selalu sebab dulu waktu aku dekat universiti dulu, aku memang selalu balik tengah-tengah malam. Tengah malam balik rumah. So bila aku balik tu, memang kawasan tu memang kawasan hutan yang tak ada lampu pun. So kalau aku pandang cermin, aku memang gelap. Memang gelap yang aku tak nampak apa-apa pun kat belakang. So kalau aku pernah rasa meremang. Kalau tengah drive, aku pernah rasa meremang tu. Tapi aku choose tu ambil aku punya mirror, aku tolak ke belakang. Sebab aku macam tak nak tengok. So kalau aku terpandang, aku nampak benda tu, aku rasa kan, apa jadi? Aku rasa lah, kalau tempat tu macam ramai orang, aku rasa aku berhenti. Ya, Aku keluar. itu, aku tak nak teruskan perjalanan. itu kalau ada orang. Kalau tak ada orang? Tak ada orang? Kalau tak ada orang, apa kau akan buat? Aku rasa aku ada baca satu dekat TikTok ni. Bukanlah baca, tengok. Kalau kau pasang surah macam surah, apa yang nama surah tu? Apa tu? Tu kau tahu kan? Kau pernah tengok Apa kan? tu yang orang cakap Untuk halau tu. Sekejap. Apa? Aduh, Apa, time dia pula. Bukan. Bukan. Rukiah. Tapi benda tu lagi macam Dia marah. So aku tak tahu situation tu. Aku rasa aku tak akan pasang apa-apa, tapi aku akan baca dalam hati lah. Maybe aku akan baca ayat kursi dalam hati apa semua, tapi aku continue je speed tu. Betul. Tapi aku akan takut macam nanti aku, kau tahu tak, accident betul tu kan. Tapi kalau kat tempat tu kita tak fikir lah. Kita akan terus je kalau tak ada orang. Survive lah, janji survive lah. Pergi lah kat tempat yang ramai orang yang ada lampu at least lah. Tapi betul lah, like macam untuk surah Rukiah tu, kebanyakan ni apa yang kita tahulah. Sebab kalau kau tak betul-betul macam tak kuat ke, selalunya orang guna tu kan untuk tujuan perubatan. Betul. Kalau macam saja-saja nak pasang tu, bolehlah pasang surah-surah lain kan. Aku pun kalau datang time takut nak tidur kan, kadang-kadang kan kita ada feeling tu kan. Jadi like macam time surah Rukiah tu aku skip Aku bagi surah lain sebab dia macam seram sikit. Aku lupa sebab tapi surah tu kan biasa macam aku takkan pasang lah dekat macam terus dekat radio aku. Aku akan baca je. Yang apa aku tahulah. Janji aku tak apa. nak berbunyi mulut pun takut kan. Okay, so tu cerita kita yang pertama daripada relax dia. Cerita dia basically aku rasa ni lah. Sekejap, kalau kau buat apa? Kalau kau kat situasi ni? Aku tak tahu doa. Aku rasa baca doa. Kau berhenti tak? Tak tahu doh, tak boleh fikir. Tak boleh imagine kalau nak berhenti pun aku takut pula dia kejar aku. So bawa je lah. Tapi benda tu
untuk boleh elakkan lah accident lah. Tak boleh nak. Tak boleh nak fikir kan. Bila kita kat situasi tu baru tahu nak buat apa. Betul. Maybe akan jadi macam relax dia ni juga. Buka tingkap. Tapi ada orang cakap. akan cakap macam tu. Kau akan cakap Like macam tapi benda tu kan macam menjadi kan? dia tak juga, tapi kau tak boleh nampak. Kau Lemah. takut sangat. Orang cakap kalau macam ada benda mengikut, better singgah. Jangan terus balik. Sebab dia tak singgah. Tu balik. Ya. Tapi awet dia dapat tak apalah. mesin basuh. Janji dapat mesin basuh. Okay, kita continue lah cerita kedua. Okay. Ready guys? Ready. Ready? Okay. Next cerita daripada Malam Counter Strike. Okay. Tak, nama cerita ni Malam Counter Strike. Sorry. Nama cerita ni Malam Counter Strike by Bukan nama sebenar. Okay. So punya cerita tahun early 2000, aku belum lahir lagi. Di sekolah teknik Kuala Selangor terdapat sebuah kisah yang buat tercengang tak masuk akal. Masa tu dak-dak form 4 baru masuk. Minggu awal-awal orientasi untuk mengenali kompaun sekolah dan juga asrama. Sekolah ni dia form 4 dengan form 5 je batch, and memang aktif. Memang aktif balah je lah sebab jurang umur setahun. Tapi kuasa seniority tu kuat diguna pakai. Dia cakap okay, sekolah ni ada form 5 dengan form 4 je. Ni pasal sekolah asrama. Sekolah asrama. Form 5 ni pun terpaksa lah tunjuk-tunjuk tempat dan jadi senior yang baik by cikgu dengan warden. Form 4 memang manja teruk ada S. Dengan baru masuk, baru nak kenal dunia asrama. Selesai orientasi siang tu, kita fast forward gerak masuk waktu malam. Okay, bagus ni. Okay, fast forward. Which is waktu study kat asrama. Lupa, dorang panggil prep kot. Kau sekolah asrama ke dulu? Okay, aku pun tak. Masa untuk belajar tapi di ruang khas kat dom untuk ulang kaji macam tu. Malam tu senior dah roger dah yang akan ada special dom punya orientasi, where dorang akan menguji junior ni dengan kehidupan keras di dom. Okay, aku rasa ni normal lah untuk asrama. Orang panggil apa? Ragging. Ragging. Dari sudut berdikari dan juga alam gaib. So tunggu last tak ada apa jadi. So form aku rasa ni orang tak ada apa jadi. Tunggu tak ada apa jadi. So form 4 ni tidak je lah buat biasa. Sebab esok pun nak kena bangun pagi, kena turun surau ramai-ramai jemaah subuh. Mandatory. Ustaz Ahmad dah setting baiknya. Satgi di keheningan malam di Kuala Selangor tu, pukul 1 ke 2 pagi gitulah, bilik dom budak form 4 ni tiba-tiba ada visitor. Tengah nyenyak tidur, tiba-tiba katil digegar-gegar dia cakap. Goyang kan. Lepas tu ada suara macam orang menangis, teresak dan suara latang ngilai macam tu. Cepat dia anak. Of course lah katil aku tak kena, sebab backup sini aku kabel cekang. Okay. Sebagai budak gemuk dan muka menjemput dibuli, ada 2 senior pengawas aku lead klub silat kat sekolah tu. Offer diri nak tolong kalau apa-apa jadi halo je. Okay. So dia ada ni lah, ada kabel. Okay, disclaimer. Kalau tak pernah duduk dom or SBP ni, dia tahu kita tak pernah duduk. Kata dah berdeka, lepas tu ada dalam 7 ke 8 biji setiap dom. So obviously aku gemuk kena bully, kena tidur atas lah, sebab bawah dah kena chop sejak azali lagi. Sedang aku sedap nyenyak tidur, dikejutkan dengan bunyian nangis kecil dengan nilai jauh kat sebelah tempat tidur. Aku nak buat scary, tapi bila dia cakap utara dia kalau rasa tengah takut tapi dia comel kan. So dia tak. Okay, jap. Okay, dia tengah tidur, lepas tu dengan bunyi nilai. Aku celik je mata, aku nampak ada sosok putih kat hujung katil member sebelah. Walau aku dengan hantu gula-gula memang lemah sikit. Hantu gula-gula? Kau tahu hantu gula-gula apa? Toyol. Pocong. Ya, aku tak suka pocong. Aku tak suka. Sebab dia paling close dengan kita masa meninggal nanti. Betul lah. Betul. Cuak weh. Terus terbaca segala surah yang aku hafal. Tapi dalam hatilah sengap-sengap sebab dia nak cakap senyum-senyum. Seram sangat. Senyap. Sebab masa tu semua orang tengah gone and sleep. Tapi ni light sleeper lagi-lagi masa homesick. Aku ni light sleeper, so dia tak tidur betul-betul. Okay. Lepas tu aku balik je lah. Sosok hantu gula-gula ni atas ke bawah. Aku belik je lah. Maksudnya dia tengok je atas lah. bawah. Ada sesuatu yang aneh sikit lah. Dari kepala semua diikat betul, tapi tang kaki duk jejak tanah. Tapi lepas tu kain terbuka. Tak tahu sebab apa. Rimah.
Takut. Dia buat lawak. Lepas tu dah tidur takut. Tapi maksudnya kawan-kawan lah. Sebab dia kata kat bawah ada kaki. Okay. Okay, kita dengar dulu. Dari duk ketak takut tu, terus aku barai. Ellen, ni orang Yal. Dia cakap. Aku duduk tengok dia bising-bising goyang katil member sebelah. Satgi member perasan terus shush aku. Kiwak nak prank rupanya budak junior. Hauk lah pakai jadi hantu. Siut nak prank pun buat ada yang lemah jantung, lemah semangat, terus tidur tak bangun. Lepas 5 minit katil digoncang, lalu terjagalah member sebelah dengan jerit-jerit dia sebab terkejut. Lepas tu kedengaran gelak besar ramai-ramai dari luar dom sebab prank standby ramai-ramai. Rupanya geng sini ni duk tawaf dom form 4 satu-satu buat kejutan. Memang haprak punya perangai. Dah lah dom sebelah ladang kelapa sawit agak-agak lah kan. Okay, so prank tu tak jadi. Panjang ini. Dengan kebengangan itu, nak terkucil pula tengah pagi buta, dengan bijak aku ambil kesempatan tengah riuh tu untuk lari ke tandas, which is hujung sekali dari dom. Dia berdekatan dengan tangga. Lepas puas melepaskan hajat tu, tiba-tiba sunyi balik diam. Aku punya andaian ni tengah nak setting untuk next dom ni. So aku punya andaian cubalah bergegas cepat nak masuk tidur balik. On the way nak masuk dom tu, kat hallway tiba-tiba ada few sini lari. Tak ada bunyi dengan tapak kaki gedegak-gedeguk. Tak relax, tak cukup tanah punya sprint. And ada some noise yang macam gelabah. Uish, weh, gerak-gerak. Apa tu? Macam tu. So waktu nak balik tu ada orang lari laju untuk lari ke dorm masing-masing semula. Aku heran lah, apa benda yang tak relax sangat ni. Satgi ada senior terselisih sebelah aku. Dia tunjuk aku kat atas bumbung, lepas tu member cabut. Main-main lagi. Muncul yang sebenar. Kita sebagai insan yang lemah, apabila orang suruh tengok telunjuk diorang, kita usah lah sebab curious kan. Kalau aku tengok. Tak kelakar guys, tempat ditunjuk tepat atas bumbung tu ada sosok hantu gula-gula yang OG punya. Bukan Alibaba Marini ni, original punya tegak atas bumbung tinggi, ada floating sikit tak jejak bumbung. Yang ni seram. Aku Ni pun seram. naik belum. You kalau nampak biji-biji. Tapi aku rasa memang macam tu. Sebab kita selalunya bila kita main-main atau pura-pura jadi tu, yang betul tu akan datang. Betul. And then benda tu bila kita borak pasal dia pun dia tahu kan. Contoh macam kita tengah borak ni kan. Kita tengah borak ni kan. Benda tu wujud je sekitar kita, cuma nampak tak nampak je lah. Okay, sikit lagi. Sekilas pandang tu je nak buat terkucil kali kedua, tapi memang what the heck, memang dia macam tunggu atas bumbung tu and tengok budak ni semua and then jump off, hilang dari pandangan tu. Itu time aku tak pernah terbayang badan gempal aku boleh buat sprint. Takut sangat tu. Boleh buat sprint, ada pintu yang sangat panjang untuk kembali ke dorm. Lepas tu right on time, warden macam dengar tapak kaki lari kubra tu. Dia pun shaming diri sendiri. Dia happy tengah cerita kan. Dia pun naik buat tinjauan, which is masa tu semua buat tidur lah, tapi dalam selimut tengah cuak sebab nampak si gula-gula tu. Esok pagi masa subuh, semuanya berbual hangat pasal penampakan tersebut, dan sejak dari itu aku menekat untuk kuruskan badan supaya tidak ada tidak lagi ada masalah nak spin, tapi badan tak pergi, otak dah sampai atas katil dah. Sekian kisah saya yang tak berapa seram ni. Seram. Aku rasa yang ni seram sebab okay, first dia melibatkan hantu pocong. Aku rasa dalam banyak-banyak hantu, pocong ni antara yang terseram lah. Aku rasa sebab kita senang imagine pocong. Sebab betul. kita kat Malaysia. Betul tak? Kalau kat hantu Malaysia, Indonesia, pocong Takut tapi kan? macam dekat luar perasan tak? Negara lain kan, hantu lain-lain kan. Betul. Yang sama vampire lah. Vampire Pontianak. Cuma vampire dia handsome lah. Kita Pontianak kita semua perempuan lah. Kan? Betul. Aku rasa tapi aku kalau pasal pocong tu aku tak. Cakap pasal asrama. Okay, aku rasa aku tak berani duduk asrama. Aku pun tak berani. Aku jenis bukan nak kalau sakit perut ke apa nak mandi nak tengah pergi malam. Sebab dia punya vibe tu kan lain. Even dulu aku duduk uni, aku punya tandas tu dia dekat dia tak jauh daripada tempat aku. Kalau nak jalan seorang-seorang tu. Asrama lelaki okey lagi. Ni kalau asrama perempuan ni Kenapa biasa? Okay, perempuan kan ni, okay, kita tahu kan ni kan podcast perempuan kan. So maybe kita open lah untuk cakap kan. So macam setengah problem untuk perempuan okay, ni aku faham dah. Okay. jenis tak
jaga hygiene tau. So lagi-lagi okay, benda ni kalau kau jaga hygiene pun, kalau kau tengah bendera merah kau tengah on period time tu, benda-benda tu lebih senang mendekat. Betul. Okay. And kalau kau tengah period pun, kau lagi senang lemas semangat ke, senang kena kacau ke. Point dia, kalau macam waktu sekolah ke, dekat asrama ke, ada jenis yang tak jaga ni, main pakai buang ke. Betul. Kau tak cuci, kau tak lipat, Tak- kau buang semata-mata. Sebab Lagi tu yang pernah, jenis yang buang mata-rata. sebab tu pernah ada kes yang masuk toilet, nampak benda tu tengah menjilat pad. Takut tu. So benda ni penting korang perempuan kena jaga hygiene. Tak kisah mana korang berada, kalau korang period, korang kena bungkus buang Elok-elok. buang Kemas elok-elok. lah elok-elok. At least kalau tak cuci pun kemaskanlah benda tu. Jangankan sebab korang punya, Orang lain, yang kena. Sebab biasa dekat asrama ni senang orang kena histeria yang berjangkit kan. Betul. Betul. Aku banyak dengar tapi aku tak memang tak nak. Tapi aku tak pernah duduk asrama untuk experience benda tu. Aku tak pernah tengok orang lain yang experience pun tak pernah. Aku rasa mostly yang budak-budak asrama, korang setuju tak? Asrama ni kita tolak tepi lah, bukan pasal manusia. Dia mesti ada rasa vibe-vibe tu kan. Betul. So korang, kalau korang budak asrama, Tolong submit form ni. bagi tahu asrama korang ada apa, sekolah korang ada apa. Sebab kita nak baca, maybe kita akan baca next story episode. Betul. Okay, sekarang nak masuk story kita yang ketiga pula. Okay, tajuk dia Ni macam seram. Hantu ikut balik lepas paranormal. Hantu ikut balik lepas paranormal by Mola Mela. Masa paranormal dilakukan, kami ada buat beberapa benda yang sebenarnya tak patut dibuat. Pendek kata, kami dah langgar pantang larang tempat tu. Contoh, berbuat bising. Dan ada juga yang cuba-cuba untuk menjadi hantu sebagai prank ataupun konten. Berani. Aku rasa sebab orang tengah buat live. Betul. So orang macam night Berani, shift. night shift. Berani. Nak give. Lepas tu? Ada yang membuang air kecil dan ada perempuan yang pergi dalam keadaan tidak bersih. Period lah. Tak lama lepas tu, salah seorang kawan perempuan saya tiba-tiba rasa tidak sedap badan, mual-mual dan tiba-tiba berubah perangai. Sedap. Dia mula menangis, ketawa dan meraung. Dan akhirnya kami sedar yang dia dirasuk. Masa tu semua panik. Kami terus baca apa yang tahu sebab tak sangka benda ni akan jadi. Alhamdulillah, selepas ada yang merawat perempuan tersebut, dia kembali okey. Tapi ada ustaz lah. aku rasa sama dia. Okay, lepas tu? Tapi sebelum benda tu keluar, dia minta kami semua berjanji yang kami takkan jejak tempat tu lagi. Okay. Lepas kami pulang dari tempat tu, salah sebuah kereta yang ikut konvoi dengan kami terpaksa berhenti di tepi jalan. Pemandunya panik sebab dia berkali-kali nampak kelibat sosok putih seolah-olah duduk di bahagian belakang dan mengikut perjalanan dia. So ada benda follow lah. So time balik ni, driver tu berhenti. Dia tak berani teruskan perjalanan berseorangan, takut bahaya kepada dia. Lalu dia berhenti di tepi jalan untuk membaca ayat-ayat pelindung dan berdoa supaya benda tu tak mengikut dia pulang ke rumah. Okay. Kami ingat semuanya dah selesai. Jeng. 2 minggu kemudian, Oh, lama. Lama. Gap dia. Ush, ikut. saya macam biasa buat live dekat Bigo dari rumah. Tengah borak dengan viewers, tiba-tiba seorang viewer hantar komen yang buat saya rasa pelik. Seronok ke tumpang rumah orang? Dah berapa lama duduk situ? Dia main Bigo. Hantu sekarang ada teknologi. Tapi benda situ betul kan kadang-kadang yang macam benda-benda macam ni. Betul Memang jadi. Aku ada baca juga. kan? Like tiba-tiba hantar mesej lah, itulah. Lepas tu? Saya ingat dia bergurau. Jadi saya baca je komen tu kuat-kuat, tapi dia balas. Saya bukan cakap dengan awak. Saya cakap dengan yang pakcik tua yang berdiri belakang awak. Sedangkan saya memang duduk berseorangan. Aku dah tahu dah. Ni jenis viewer yang boleh nampak. Patut dia pergi cakap kat situ. Macam itulah. Masa tu terus rasa darah macam berhenti mengalir. Takutnya. Jantung berdegup terlalu laju. Sampai satu badan menggigil tak berhenti. Tangan saya shaking teruk. Memang macam orang kena Parkinson. Aku terus tamatkan live sebab dah terlalu takut. Keadaan tu berlarutan hampir sehari. Jantung masih berdebar.
badan masih menggigil walaupun aku dah cuba tenangkan diri. Akhirnya, saya memanggil seorang ustaz untuk merawat aku. Okay. Lepas selesai berubat, ustaz tu cakap satu benda yang sampai sekarang aku tak boleh lupa. Katanya ada sesuatu yang ikut kami balik dari tempat tu. Tapi dia bukan nak mengganggu. Dia cuma memerhati dan mengawasi kami sejak kami pulang di tempat tu. Oh, dia suka lah nak mengawasi. Ya. Sampai hari ni saya tidak tengok atau jejak ke tempat itu kerana apabila saya tengok saya akan rasa pening dan mual-mual. Okay. Sampai sekarang setiap kali teringat komen viewer tu, aku masih tertanya-tanya. Selama 2 minggu tu bermakna aku sebenarnya tak pernah betul-betul bersendirian. Pak Cik tu sentiasa ada menemani aku di rumah tanpa aku sedar dan memerhati setiap pergerakan aku. Malam melihat saya ketika saya sedang tidur. Takutnya So Pak cerita Cik dia, cerita dia macam tu je yang dia bagi tahu. Tapi yang aku curiousnya, agak-agak kawan-kawan yang lain ada tak ikut sekali? Aku rasa benda tu mesti akan tengok Kan? dia bukan fan kan, so dia akan follow semua orang. Yes. Tapi dia kata dia pergi buat paranormal. Okay, kalau kau pergi buat paranormal, benda, what do you expect? Kalau kau dah tahu tempat tu keras, Kau janganlah. kau janganlah. Boleh Suka buat paranormal, sangat. boleh. Aku pun suka tengok suka tengok orang buat paranormal. Tapi depends, sebab kebanyakan orang yang buat paranormal ni dia buat-buat. Tak semua tak semua. Tak, Tapi yelah. sesetengah orang ada benda macam dia cakap ni lah. Diorang nak buat konten, so diorang terpaksa buat prank. Ada yang pura-pura kena rasuk, pura-pura jadi hantu. For content. Tapi kadang-kadang benda tu memang ada. Cuma bila dia tak munculkan diri, dia akan ikutlah kau balik. Betul. Kalau kau tak kuat ke, kau jenis Lemah semangat. senang kenalah. Tapi macam dia cakap tadi, ending dia kata maksudnya dia tak bersendirian. Selama ni Pak Cik tu tengok dia tengah tidur. Betul. Lepas tu dia kata sampai sekarang juga dia tengok tempat tu dia rasa mual. Tanta Dia fobia. tak pun Tanta ada je Pak Cik tu lagi. Aku rasa tu penunggu tempat tu lah. Dia macam, tapi itulah dia tak kacau. Tapi still lah takut tu. Dia- Kalau kau tengah buat live ada orang komen macam tu, Takut lah aku. aku rasa aku tertidur mak aku. Tapi aku dah memang ada orang. feeling kan. Dia kata okay, Pak Cik tu memerhati dia tengah tidur. Kau perasan tak? Kadang-kadang kalau kau tengah tidur, kau macam kau nak pandang kanan, kau rasa macam takut. Aku jenis tidur berselubung tau. Tahu. Aku jenis berselubung. Sebab tak tahu aku memang jadi macam tu. Kadang-kadang kalau aku terlalu panas aku buka. Tapi bila aku buka, aku rasa macam ada aku Benda jenis tengok. selalu, aku tak boleh macam tu. Oh, faham. Aku rasa itu. Jadi satu hari ni aku aku tidur lambat. Aku cakap pun dah cakap. Jangan takut. Tidur pukul 4. Aku tengah scroll, aku ternampak pula gambar. Kenapa reason kita susah tidur? Rupanya macam bila kita pandang ke kanan tu ada benda tu. Janganlah cakap macam tu. Dah takut teringin. Macam bila kita tidur punya benda tu tak kat atas kepala lah apalah. Memang berselubung lah aku. Oh, sejak daripada tu lah kau banyak Tak, selubung. memang aku memang jadi daripada tidur dulu. berselubung. Jarang sesekali je macam kalau aku Panas buka sangat, pun aku akan Tutup. tutup. Aku muka aku aku tak boleh macam Kena ada something atas muka. sebab Faham? macam bila terlalu open, aku rasa macam bila aku buka mata kan, bila-bila je macam akan ada ke. Aku tengok satu cerita ni yang bila dia tidur selubung, sebelah dia ada benda. Ada selubung sekali. Sebab tu sekejap tu aku tak nak tidur selubung. Lepas tu aku jenis suka tidur yang sebelah aku macam dinding. Dinding Habis. ataupun kalau akan letak plushie banyak. Betul. Takut Takut kan? Lagi takut kalau- Elok lah tidur selubung lah ni. Tak apa, lepas ni kita kahwin. Dah ada kawan. Ada roommate. Oi, apa dia lagi seram kan kalau kau selubung. Kau tengok selubung ni. Dalam selimut kau semua ada benda semua. Itulah yang aku tengok. Yang kau selubung betul lagi ada sebelah. Okay, aku ada cerita nak cakap pasal yang berselubung ni. Tapi aku nak kita continue Okay, cerita continue dulu. seterusnya. Okay. Aku rasa ni kita Ni last story kita. lah kita tengok. Okay. Aku asyik dapat cerita asrama. Okay. Tajuk dia pengalaman, baru cakap tadi. Pengalaman histeria asrama Kelantan Okay. by adik sekolah atap. Okay. Jeng. Adik sekolah atap. Sekolah atap. Nama nama dia. Sekolah atap kan? Aku rasa maybe sekolah pondok kot Maybe maybe lah dia nak masukkan macam sekolah agama ke apa. Maybe. Okay, start Hi guys, I hope you are well. I nak cerita sikit pengalaman I kena rasuk mini time kat asrama.
Masa ni umur I baru form 1. Disebabkan I rebel sikit kat sekolah rendah, my parents hantar I pergi sekolah pondok. Betul lah, sekolah pondok kat Kelantan. Jauhnya lah kan, dia cakap. Masa I baru-baru masuk dalam culture asrama kan, selalunya akak senior akan buat program sendiri yang nak takutkan budak-budak form 1. Aku rasa ni normal lah, normal. So one day ni pukul 6.30 petang macam tu, semua form 1 kena turun untuk program unofficial ni. Kita orang disuruh buat barisan. Mula-mula setengah jam kita orang kena bebel dan diberi arahan dan peraturan yang kena ikut. Around 7 petang tu lah program traumatizing bermula. Maghrib-maghrib ni. Kat depan tu ada akak senior seorang ni tadah air dalam satu baldi. Tapi ni semua baldi yang kita orang kenal. Baldi pet yang berdarah kat toilet. Hey, Bapa, takut gila. Akak ni tadah air dan suruh sorang-sorang perah pet yang berdarah tu at least 5 kali. Ni sumpah mesti jenis senior yang acah-acah macam. Kotornya. Ya. Bukan satu pet je tau, banyak gila. Time ni dah ada budak-budak yang start menangis. Lepas perah, kita orang kena tunggu sampai semua dah habis perah tanpa dapat cuci tangan. Kena perah pet orang lain. Kau imagine? Apa lah? Hello. Aku cakap. Sorry. Terganggu. Aduh, tengok apa ni. Okay. Okay, meja balik. Tak, kenapa nak pasal pet-pet ni? Bayangkan tangan basah-basah bau darah. Bau darah bau angin kan. Bau macam besi. Kau yang kena imagine. Bila dah habis semua kan bau-bau diarah. besi. Bila dah habis semua diarah pergi basuh tangan and ambil huduk untuk solat maghrib lah. I pula tengah period time ni. So ada akak baik ni kumpulkan semua yang tengah period untuk tunggu kat dewan makan. On the way nak ke dewan makan, ada yang still belum berhenti menangis time tengah jalan tu. Yelah, dah lah baru masuk form 1, dah kena buat benda-benda tu. I dah rasa tak sedar hati. Yes, I was shocked from kejadian tadi. Tapi kali ni emosi I terlalu tinggi. Tahu-tahu je I terjatuh kat lantai and start nangis tak berhenti. Tapi nangis yang nak jerit punya type. Okay. Masa nangis tu, I dah mula rasa satu badan I ni jadi kebas. Tak boleh rasa apa-apa. Ni first time aku tahu. I pun start rasa panas and everyone pun start nangis sekali. Aku rasa ni start ke histeria tu. Dan kita orang terdengar ada orang jerit coming from the Dewan Solat, which is about 200 meter away. Quite jauh. Masa ni lah histeria tu start. Akak baik tadi bawa semua orang masuk Dewan Solat and I yang tak berhenti nangis ni boleh nampak ada yang terbaring jerit-jerit kat dalam tu. Ustaz warden time tu pun dah start baca-baca ayat kat sorang-sorang yang tengah kena rasuk. Bila sampai kat I je, I still tak berhenti nangis and jerit. Badan si kebas. So diorang tahu. Yang I was aware of my surrounding, tapi memang tak boleh control diri untuk stop menangis. So dia tahu dia tak boleh stop tu. Lepas tu bila ustaz suruh dia ikut baca ayat kursi, 3 kursi semula, mula I tak bergerak. Hati I meronta-ronta nak lafazkan ayat tu semua, tapi macam tersekat kat tekak. So diorang sedar tapi diorang tak boleh nak cakap. Faham? Tekak I rasa kering kasar yang lain macam ada guli besar yang tengah tutup saluran tekak I. Bila ustaz cuba nak bagi I Yasin, I ingat lagi yang I ludah balik air tu banyak kali and cuba bersihkan lidah I dari air tu. Kesiannya. Sebab guli kat tekak I tu tak bagi I telan. Macam ada benda tersekat. Masa ni tudung I dah koyak-koyak sebab panas. Scary-nya. Tapi I sendiri tahu bukan I yang nak cabut tudung tu. Lama-lama ustaz bacakan I ayat kursi semua, I pun dah start rasa penat nak fight benda tu. I ingat lagi I terhilang conscious and bangun-bangun je ada orang tampar pipi I. While this is all happening to me, more ustaz datang untuk ubatkan kawan-kawan I yang lain yang affected. Malam tu memang I tak boleh lupakan. I cuba bertahan kat situ, tapi last I beg my parents to bring me home. Itu sajalah pengalaman I. Thank you for reading my story, guys. I hope ni menarik enough for you guys to read. Love you, Fira and Ziha. All the best for awesome day. Okay. Okay, pada aku kan like macam okay, ni seram. Ni first time aku tahu POV orang yang kena histeria. Ni selama ni kita fikir macam tak sedar. Orang kena histeria tu tak sedar. Tapi diorang sedar je. And diorang tahu yang diorang tengah fight benda tu. Macam tersangkut kan. Tapi orang cakap kalau tak boleh fight lagi macam bahaya. Nanti dia boleh mengawal satu badan. Faham tak? Tapi kalau benda tu dah dalam badan mesti memang susah. tapi aku rasa okay, ni seram. Ni seram. And
menjijikkan. Menjijikkan, ya. Sekarang nak, kan aku nak tahulah kan, ada apa motif dia Nak pergi suruh buat macam tu. perapet tu. Bodoh Like je. macam first kan, Tak mana-mana masalah. kan mesti ada, mana-mana kau masalahnya. pergi mesti ada perempuan yang macam tu. Masalahnya dia nak kumpul pet banyak-banyak tu semata Rajin tau. lah Tanta pet dia. Okay, continue. Yes, aku rasa pet dia. Dan macam kau pergi kan, tak kisahlah kau duduk asrama ke, kau pergi belajar ke, mesti akan ada satu yang rasa dia main character lah. Kan, jenis-jenis macam tu kan, jenis main character, yang nak bully-bully orang macam tu. Tapi like macam selalunya macam tu, ya. Tapi aku like macam, okay lah, dia punya bully ni kira kes bully lah kan. Dia punya bully ni dah another level. Sebab benda tu benda tu sangat jijik dia umpama Dia tak kena kacau pula kumpul-kumpul pet tu kan. and aku pelik, like macam cikgu-cikgu kat sekolah dia ni, ustaz-ustaz ni, kau tak aware ke benda tu? Apa dia kata? Memanglah dia kata bukan program yang ditetapkan, unofficial. Tapi like macam Tak ada orang report benda kan. ni dia dah jadi macam turun-temurun tau. Bila ada budak baru je, Kena buat something-something. kena buat something. Like macam orang yang tahan is okay. Kalau orang tu memang ada anxiety ke, orang tu like macam, okay, kadang-kadang histeria ni kita tengok orang selalu menjerit-jerit kan. Betul. Tapi yelah, kalau kau dah macam tu, siapa tak histeria weh? Dia macam sekarang memanggil. ni, benda tu kau bayangkan dah satu baldi Satu baldi kena perah. Seorang-seorang kena perah. Dengan tangan tak boleh cuci je. Kau tak rasa ke berapa banyak setan yang dekat situ? Jijik tu. Aku tak tahulah apa jadi dengan yang kakak senior ni. Kan? Aku rasa itu ritual dekat rumah. Ritual dekat rumah. Buat seorang-seorang. Macam mana lah dia boleh pegang, fikir? Dia pegang. Sebab tu dia boleh buat orang. Macam mana dia boleh fikir nak buat Aku idea rasa tu? memang tak ada terfikir. Teruk Aku tak betul boleh lah. terfikir. Ada orang macam ni? Kau rasa real ke? Ini macam orang gila. Mana ada orang apa ni? Tak psycho je ni macam tu Mesti macam ada masalah mental. Maksudnya kawan-kawan betul. sini-sini dia tu agree je nak buat benda tu. Diorang dah buat dulu diorang punya. Mesti tak pun diorang pernah kena dulu. And diorang tak nak macam stop. Diorang kena buat juga. Nak benda juga tu rasa tak okay. Kau lah yang kena stopkan. Kau lah kena break the chain. Kalau ada benda tu tak okay tau. Kalau kau tak suka orang buat kat kau, tak, kau tak kau buat. Cuba kalau anak kau kena buat. kesian tu. So benda ni dekat sekolah agama sekolah agama. Bukan semua sekolah agama macam tu. Tapi like benda ni kalau orang cerita dekat luar, orang akan cakap buat cerita. Sebab tu selalunya macam mangsa ke victim ni diorang tak nak speak up pun. Tapi based on cerita-cerita tu, yang last ni paling seram lah untuk aku. Tapi betul, aku rasa banyak-banyak first time cerita antara 4 cerita ni paling seram. Betul. Kalau korang as viewer, antara 4 cerita ni, yang mana lagi seram? Adakah cerita yang pertama pasal baju, yang kedua pasal pocong asrama, yang ketiga pasal paranormal, yang keempat ni pasal histeria. Kalau kita nombor 4. Okay, by the way ni baru first time kita buat untuk ni. Next time korang cerita banyak lagi. Sebab aku rasa best lah segmen ni. Sebab kita dapat tahu cerita orang. Okay, thank you. Thank you korang yang submit cerita. Mana yang yang kita orang tak baca tu, InsyaAllah kita orang akan baca next episode. Okay? Yes, thank you so much. Okay guys, banyak sangat cerita seram hari ni Banyak tak terkira. So kalau korang nak tengok untuk next kisah seram, kita akan continue on next episode untuk baca lagi yang korang dah submit dekat Dear Babes tu. That's mean kita ada part tu lah untuk cerita-cerita seram ni. So make sure korang stay tune, subscribe, like and share. And jangan lupa untuk jangan lupa untuk share cerita korang dekat form yang disediakan di IG Awesome Page. Okay. Korang isi tau. Nanti kita orang baca untuk next episode. Okay, jumpa lagi. Bye.